Mahkamah akhirnya sahkan Petronas menang. Shell diarah bayar RM500 juta Malaysia sebelum 6 Oktober. Tapi soalan utama, apa sebenarnya makna keputusan ini untuk Sarawak dan juga untuk rakyat Malaysia? Keputusan Mahkamah Rayuan jelas, injunksi yang diberi sebelum ini dibatalkan dan Shell wajib bayar semua tunggakan kepada Petronas. Malah Petronas turut diberikan kos guaman RM50,000 daripada Shell dan RM30,000 daripada Petros. Hakim tegaskan Petronas sudah pun menyalurkan bekalan gas. Jadi tidak adil kalau bayaran tidak dibuat. Namun dari segi undang-undang, keputusan ini hanya menyelesaikan isu bayaran. Ia tidak menyelesaikan pertikaian utama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Petroleum Development Act 1974 masih memberikan kuasa penuh kepada Petronas untuk menguruskan petroleum negara. Tapi Sarawak juga ada undang-undang sendiri. Dan soal hak milik sebenar gas ni masih menunggu keputusan yang lebih menyeluruh. Kenapa perkara ini penting untuk negara dan Sarawak? Bagi penganalisis, keputusan ini untuk pulihkan keyakinan komersial. Ia mesej jelas bahawa syarikat tidak boleh guna isu politik untuk melengahkan bayaran kontrak. Kalau pasaran gas jadi kacau bilau, ia bukan saja menjejaskan syarikat, tapi juga boleh ancam keselamatan tenaga dan kestabilan fiskal Malaysia. Dalam masa yang sama, kes ini juga membuka mata semua pihak. Kita perlu gariskan undang-undang yang lebih jelas supaya tidak berlaku kekeliruan atau double exposure bila ada kuasa bertindih antara negeri dan persekutuan. Petronas mungkin menang pusingan ni, tapi game sebenar masih belum tamat. Yang lebih penting sekarang ialah memastikan undang-undang dan kerjasama antara negeri serta persekutuan benar-benar jelas. Kalau tidak, rakyat juga yang akhirnya terus keliru dan rugi. Saya Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.